Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak tengok pokok nanas. Pokok nanas ni adalah sikit, tapi ni muda lagi. Ada satu ni tadi nampak macam dah nak masak. Yang ni dah nak masak, dah kuning sikit tu. Bolehlah kita ambil. Dia mudah je nak patahkan. Nampak tu dah kuning sikit. Rezeki hari ni kita dapat buah nanas. Ada lagi pokok dia terselit-selit dekat pokok pisang ni. Tapi tak masak juga lagi. Nampak besar. Dapatlah sebiji ni. Pokok dia ada banyak je, tapi rezeki kita hari ni dapat sebiji je. Kita tengok pokok kat sana. Kat sini pun ada juga pokok nanas. Dia nampak macam nak masak juga dah ni. Kecil. Dapat lagi satu. Rezeki hari ni ya, buah nanas masak di pokok. Yang ni kecil sikit dari yang tadi. Kita tengok lagi yang pokok lain. Ada 2-3 pokok juga nanas, tapi adalah yang tak masak lagi. Ni pun sama juga. Ni pun ada juga buah. Tapi kita dapat 2 biji hari ni. Alhamdulillah. Nanti dia punya jambul dia ni, kepala dia ni kita akan tanam semula. Dapatlah 2 biji. Walaupun kecil, tapi dia ni dah hampir masak. Ni manis-manis dah ni. Jambul dia tadi kita boleh dah tanam. Mana ada tempat kosong kat kebun mini ni, jadi kita boleh dah tanam dia dekat sini. Korek-korek sangat sikit tanah dan kita masukkan je dia. Kita betul-betulkanlah sikit tanah tu. Okey, dah siap. Satu lagi kita tanamlah dekat sini. Okey, dapat 2 pokok. Okey, tu je vlog kita untuk hari ini. Sekian dulu. Bye.